Proton Arena 2027 dijangka menjadi salah satu model paling unik jika Proton menghidupkan semula konsep coupe utility yang pernah popular suatu ketika dahulu. Proton Arena dikenali sebagai kereta pick-up kompak yang menggabungkan keselesaan kereta sedan dengan kepraktisan ruang kargo di bahagian belakang. Jika versi 2027 diperkenalkan, model ini berpotensi menarik perhatian pengguna yang mahukan kenderaan serbaguna untuk kegunaan harian, kerja ringan dan gaya hidup moden di Malaysia. Dari segi reka bentuk luaran, Proton Arena 2027 mungkin hadir dengan gaya lebih agresif dan moden. Lampu LED penuh di bahagian hadapan boleh memberikan pencahayaan lebih terang serta penampilan lebih premium. Grill hadapan dengan rekaan baharu dijangka menampilkan identiti terkini Proton manakala bumper sporty memberikan imej lebih dinamik. Bahagian belakang kargo mungkin direka lebih praktikal dengan pintu tailgate yang kukuh untuk memudahkan penyimpanan barang. Rim alloy dengan rekaan moden juga boleh menambahkan lagi gaya menarik pada kenderaan ini supaya kelihatan sesuai untuk golongan muda dan usahawan kecil. Di bahagian dalaman, Proton Arena 2027 dijangka menampilkan kabin lebih moden dan selesa berbanding model lama. Skrin infotainment bersaiz besar dengan sokongan Android Auto dan Apple CarPlay membolehkan pengguna mengakses navigasi, muzik dan panggilan dengan mudah. Panel meter digital boleh memaparkan maklumat penting seperti kelajuan, tahap bahan api dan status enjin dengan jelas. Tempat duduk ergonomik memberikan keselesaan tambahan untuk perjalanan jauh manakala ruang kaki yang mencukupi memastikan pemandu dan penumpang tidak berasa sempit. Dari segi prestasi enjin, Proton Arena 2027 mungkin menggunakan enjin 1.5L atau 1.5L turbo yang memberikan keseimbangan antara kuasa dan penjimatan bahan api. Enjin moden ini boleh memberikan pecutan yang lebih lancar serta prestasi stabil di lebuh raya. Transmisi CVT generasi baharu dijangka membantu meningkatkan kecekapan penggunaan minyak serta memberikan pengalaman pemanduan lebih senyap. Suspensi yang ditambah baik juga boleh membantu mengekalkan kestabilan walaupun membawa muatan di bahagian belakang. Ciri keselamatan dijangka menjadi keutamaan dalam Proton Arena 2027. Antara teknologi yang mungkin disertakan termasuk brek kecemasan automatik, kawalan kestabilan elektronik, sensor parkir dan kamera undur. Struktur badan yang lebih kukuh boleh memberikan perlindungan tambahan sekiranya berlaku kemalangan. Kehadiran beg udara serta sistem bantuan pemandu moden menjadikan kenderaan ini lebih selamat untuk penggunaan harian sama ada di bandar atau kawasan luar bandar. Kelebihan utama Proton Arena 2027 adalah keupayaannya membawa barangan dengan mudah tanpa memerlukan truk besar. Ruang kargo sesuai untuk membawa peralatan kerja, barangan perniagaan kecil atau aktiviti rekreasi. Saiz kompak menjadikan ia mudah dipandu di kawasan bandar dan senang mencari parkir. Kos penggunaan bahan api yang efisien juga membantu mengurangkan perbelanjaan bulanan bagi pengguna yang menggunakan kenderaan setiap hari. Secara keseluruhannya, Proton Arena 2027 berpotensi menjadi pilihan menarik bagi mereka yang mencari kenderaan praktikal dengan reka bentuk moden serta fungsi pelbagai guna. Gabungan gaya sporty, teknologi moden dan keupayaan membawa muatan menjadikan model ini sesuai untuk kegunaan harian di Malaysia. Adakah Proton Arena 2027 sesuai menjadi pick-up kompak terbaik untuk gaya hidup moden anda? Subscribe channel untuk lebih banyak video kereta viral dan review otomotif.